So Abu ni dia tak kisah dengan hidup dia. Dia suka meminta-minta, usaha tak mau, tapi dia nak sesuatu benda tu dengan mudah. Di mana tanpa segan silu dia minta dekat kawan berapa kali, tak tahulah berapa kali dia minta, tapi kerap lah dia minta. Minta apa? Minta duit, minta makanan, tolong belikan, tolong hantar. Dia punya pemalas, semua benda dia suruh orang buat. Lepas tu dia membebel dalam hidup dia. Kenapa benda ni berlaku dalam hidup dia? Kenapa dalam hidup ni dia tak ada kemajuan? Hidup dah lama tapi tak ada kemajuan. Wajah dia hanya lepak, komplain pasal kerjaan, salahkan orang lain. Dia ni punca, salahkan dia tu, salahkan dia ni. Apa dia dapat dalam tu? Dalam berdiskusi ramai-ramai tu, yang penuh negatif, yang tanpa negatif tak. Tanpa ada yang positif dalam tu. Kalau dia lepak dengan geng-geng yang proaktif dalam hidup dia, ataupun high achiever, orang yang nak kejar kejayaan, asal Abu tu boleh berjaya sebenarnya. Dia hanya tersilap guru. Kalau dia sedar benda tu, dia tak akan jadi macam sekarang. Dia akan jadi macam Arjuna. Macam Arjuna ni, dia berlawanan sikit dengan Abu ni. Sikap yang sangat positif, sangat proaktif, dan dia nak berjaya dalam hidup. Dia dari awal lagi, dari darjah 6 ataupun tadika, dia start baca buku kewangan. Dia start kumpul emas. Dia dah start ilmu baru. Macam ilmu sekarang, ilmu AI. Dan ke depan nanti tak tahu ilmu apa yang dia ada. Sebab ke depan nanti banyak ilmu baru. Ilmu baru tu dia akan cepat-cepat belajar. Itulah Arjuna. Dia sentiasa berubah dan sentiasa involve. Macam Digimon. Macam Digimon, dia selalu bertukar-tukar. Dia upgrade setiap masa. Itulah Arjuna. So, pengejarannya dekat sini, kita kena belajar sampai mampu. Macam Jason tak? Kena belajar sampai mampu dan jangan duk sabotage diri sendiri. Itu lebih penting lah. Jangan sabotage kita punya akal fikiran, kita punya spiritual. Tak boleh lah macam tu kalau nak maju. Kita kena bina sikit habit baru, buang habit lama. Lepak tu jangan lepak. Jangan makan benda proses. Dan rapat dengan orang yang lebih soleh ataupun solehah. Asalnya benda tu lebih baik. Senang cerita, kita kena laju dalam hidup ni. Kena laju, kena cepat, dan tingkatkan diri, sentiasa naik. Dan jangan stagnan dalam hidup. Sentiasa naik atas. Ni falsafah yang aku pegang. Jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Teruskan maju ke depan. AKA redah je, jangan fikir apa pun. Redah je. Jangan terlalu overthinking, benda tu memang menyusahkan diri. Itu namanya sabotage. Memang benda tu sabotage. Aku dah tak mau jadi orang macam tu, jadi aku redah je. Macam kata-kata daripada Pak Cik Lan, saya lupa betul, Pak Cik Lan. Dia pernah kerja Petronas, kemudian dia redah. Dia tinggalkan Petronas, dia kerja dengan Sapura. Tapi dalam tu dia redah je. Tapi dia istiqorah lah time tu. Dia redah. Kemudian hasil dia sangat lumayan. Dekat situ di mana kita kena percayalah apa yang berlaku dalam hidup ni ada hikmah dan ambillah pengajaran tu. Alright, kalau tak ada apa, saya ada buat ebook tentang kewangan dan kesihatan mental, ada di bawah dan ada di bio. So kalau tak ada apa-apa, boleh komen dekat bawah ni benda-benda yang menarik, yang anda nak share boleh je. So kalau tak ada apa-apa, okay, let's go.